PAS ni parti resis dan hanya untuk orang Islam sahaja. Mari aku cerita. Kamu tengok sendiri video ni sampai habis dan kamu nilai sendiri siapa PAS yang sebenarnya. Apa nak buat? Rumah ni orang Cina, dia bukan undi PAS pun. Bagi saya ni bukan masalah undi PAS atau tidak. Bagi dia adalah masalah kemanusiaan. Kan, bila dia memerlukan walaupun dia bukan orang Islam, tapi kita rasa dia sangat memerlukan, jadi kita bantu. Jadi waktu tu ada 2 NGO jumpa saya. Tapi last minute dia kata, YB, minta maaf kita tak boleh nak bantu. Sedangkan saya dah panggil tukang. Okey, benda dah jalan. Benda dah jalan. Alamak. Tahu macam mana saya selesaikan? Alright. Macam mana bisa? Saya buat keluar duit APF saya. Subhanallah. Dan sebahagian dia kawan saya bantu. Saya ingat dalam 30,000 lebih kot harga.